Hello korang, Assalamualaikum. Hari ni cuti, kita pergi Ion Mall. Tengok cerita apa? Cerita apa mah? Dengan orang rumah aku, dengan anak-anak aku kat belakang. Abang Anas, mana Abang Anas? Abang Anas. Okay, kita bayar parking dulu. Sini parking pakai online. Cuti korang memang parking penuh lah. Parking penuh. Kat sini kita tak ada orang ambil duit parking. Kita parking, kita pakai kad Visa kita lah, kad debit lah. So lepas masuk kita carilah parking. Mana ada kosong kita parking. So hari ni hari apa lah orang panggil? Hari di Petua Agong Hari lahir Raja Negeri Sembilan. So cuti satu hari lah hari ni. Jom aku ajak anak bini aku pergi jalan-jalan lah. Pergi dekat mall Sangway Mall orang panggil. Itulah lebih kurang. So pergi kat sini ada wayang Poliskop Poliskop ke apa kalau dekat Indonesia mati. Kat sini wayang lah, cerita dekat Pesor. Rasa Papa Zola the movie. Rasa dekat Indonesia pun dah keluar kan. Ni kat Malaysia dah lama keluar, tapi aku tak sempat nak tengok lah. Ni hari cuti satu hari. So aku ajak family aku pergi tengok. Jom kita cari parking lah. Sekarang kita orang pun dah jumpa parking sana. Sekarang ni kita pergi masuk dalam mall, cari tiket. Okay, let's go. Abang Anas, Mama. Okey, jom kita masuk dalam. Okey. Ni mall dia penuh. Orang ramai hari ni, orang cuti. Jom kita naik atas lah. Ni sushi pun ada jual. Kita naik atas. Let's go. Kita naik atas. Kat sini nama dia Seremban 2 Negeri Sembilan, Ion Mall. Okey. Santai. Jom kita naik atas. Tengok dekat tempat wayang dia. Tangga bergerak dulu. Okay, sekarang kat sini mana nak beli form original lah dekat sini. Tokoh besar original punya. Ini toko Oppo. Okay. Ni aku kat tingkat 2, belum jumpa lagi wayang dia. Pergi bilik air tu. Let's go. Gambar kotak lah korang. Okay, wayang pun kita dah beli tiket. Sekarang beli tiket, kaunter dah kosong korang. Dah tak pakai kaunter. Kita sekarang beli tiket kan pakai skrin je. Okay, dah tak ada kaunter apa semua. Kita pakai screen touch kat sini. Bayar cash kat sini, bayar online kat sini. Itu kita tekan skrin je. Okay, tu baik beli. Okay, hari ni macam aku cakap, kita tengok cerita apa? Kita tengok cerita Papa Zola. Sekejap lagi kita tengok dalam pukul 2.30. Okay, let's go. Jadi dekat sini wayang masih lambat lagi. So kita orang pergi pasar raya bawah dia, jalan-jalan.